Assalamualaikum. Okay. Brushless mop vacuum cleaner. Tak silap saya dia boleh jadi blower juga. Semua kita dah tengok. Saya datang dengan bag terbaik lah. Ingat dekat dia datang dengan bag. Bag mudah, portable, kita simpan pun senang. Kita letak dalam kereta pun senang. Kita tengok apa di dalam ni. Okey, ni dia bagi manual. Ada dia punya alat untuk cleaning dia. Banyak dia bagi untuk pump. Boleh jadi pump juga ni. Blower, pump, vacuum punya charger. Ini untuk vacuum juga. Ini untuk pump. Napis dia. Tak silap sini spare. Rasa macam ada extra. Okey, betul lah ada. Itu memang spare lah. Ini vacuum dia. Tengok. Itu ni okey. Ini untuk vacuum. Semua lalau blower pen. Boleh buat kipas juga kan? Kita tak pasang tak boleh. Bateri tak ada kan? Press long 3 second. Itu power lagi. Power lagi. Habis lagi satu. Ni kalau nak buat vacuum. Okey, pasang now. Ini salah satu mata vacuum dia. Ni kalau kita nak buang mata brush terbaik. Kalau kita nak buat blower, kita perlu pasang yang belakang ni. Buka. Buat dia pump. Satu dari tu. Memang padu lah. Memang padu ya. Memang padu. Untuk pembelian boleh tekan back link di bawah ataupun link di bio. Terima kasih kerana support. Assalamualaikum.